Mak tak nak kahwin lagi. Soalan kau ni. Boleh. Besok pun aku boleh kahwin. Tapi sebelum tu aku tumbuk bibir kau sampai berdarah, lepas tu kau makan pakai straw. Apa punya soalan kau ni? Patutnya soalan tu aku tanya kau. Kau tengok ni Haika ni Dah ada anak dah, padahal kau orang sebaya. Yang kau tu bukan kata anak. Boyfriend pun tak ada. Nampak gayanya lambatlah aku ni timbang cucu. Asal tanya. Tak apalah Dina, kau dengar sini. Tak apa kau lambat dapat boyfriend, lambat dapat anak, lambat dapat suami. Yang paling penting apa tau? Restu ibu. Aduh, restu ibu kalau kau tak ada, kau jadi macam aku ni lah. Kau tengok hidup aku dengan anak aku, susah macam ni. Hei Kak, benda dah lepas. Kita pun dah tak boleh buat apa dah. Apa yang kita boleh buat sekarang ni, kita betulkan je lah keadaan. Tak payah nak kenang-kenangkan sangat. Suka!